Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah Rina batila batilan wazukna ijtinabah. Allahumma aftah alaina hikmatak wa mishur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma arinal asya' kama hiya. Yang saya hormati lagi kasihi para penonton siri kuliah Fiqhul Watan. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan membincangkan satu topik dalam siri yang ke-10, ya, siri kuliah Fiqhul Watan di atas tajuk hadis Jibril sebagai sumber ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf dan Fiqhul Watan. Hadis Jibril ini sebenarnya adalah sebuah hadis yang sangat masyhur, ya. Dan sebenarnya hadis ini sangat penting, ya, dalam menerangkan apakah tasawuf, ya, ataupun pandangan alam Islam, ya, ataupun disebut dalam istilah semasa kadang-kadang world view of Islam, ya. Ini merupakan satu hadis, ya, yang disebut, ya, dalam Fathul Bari, ya, karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, bahawa Al-Qutubi berkata hadis ini layak disebut sebagai ibu bagi sunnah, ya, ummul sunnah, ya. Sebenarnya kita sebut Al-Fatihah sebagai ummul Quran, ya, kerana ia mengandungi himpunan ilmu sunnah secara keseluruhannya, ya. At-Tibi pula berkata disebabkan keistimewaan ini Al-Baghawi memulakan kedua-dua kitabnya Al-Masabih dan Syarah As-Sunnah dengan hadis ini sebagai mencontohi Al-Quran yang dimulakan dengan Al-Fatihah, kerana Al-Fatihah merangkumi secara ringkas seluruh ilmu Al-Quran. Manakala Al-Qadi Iyad berkata hadis ini merangkumi semua tugas ibadah sama ada yang zahir maupun batin, bermula daripada asas-asas akidah, iman, keadaan semasa dan kesudahannya. Termasuk juga amalan anggota badan, ya, keikhlasan hati serta menjaga diri daripada kerosakan amalan. Bahkan semua ilmu syariah kembali kepada hadis ini dan bercabang daripadanya. Dan inilah sebabnya mengapa dalam inisiatif Fiqhul Watan ini kita menjadikan kiasan ataupun ibarat ataupun analogi kita dengan pokok peradaban Islam, ya, yang diasaskan ataupun yang diceraskan oleh hadis Jibril ini sendiri, ya. Hadis Jibril ini adalah sebuah hadis yang sangat penting, ya, dalam menjelaskan tentang sifat Islam, tentang tasawur Islam, ya, dan tentang hakikat Islam itu sendiri, ya. Hadis Jibril ini juga memberikan kepada kita apa yang kita namakan jalan cerita besar, ya, ataupun grand narrative, ya, ataupun satu naratif tentang kehidupan kita. Bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita dan apakah tujuan kehidupan kita dan akhirnya ke mana kita akan pergi, ya, ataupun destinasi ke akhir kita. Ini semuanya digambarkan dalam hadis Jibril. Jadi sebab itulah hadis Jibril ini sangat penting untuk kita memahaminya dan kemudian menghayatinya dalam kehidupan kita. Sebab itulah dalam Fiqhul Watan ini kita mengangkat di Jibril sebagai sumber rujukan kita, sebagai sumber untuk membina naratif, ya, tentang memperkasakan umat Islam, ya, pada hari ini. Dan kelebihan dan keistimewaan di Jibril ini telah banyak dikatakan oleh para ulama, ya. Dan kalau kita boleh petik beberapa yang terkenal, ya, misalnya daripada Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ya, rahimahullah,
dalam kitab beliau Fathul Bari ada menyebut bagaimana Al-Qurtubi rahimahullah berkata hadis ini layak disebut sebagai umul sunnah ataupun ibu bagi sunnah kerana dia mengandungi himpunan ilmu sunnah secara keseluruhannya. Maknanya dia menggabungkan semua hadis Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang dinamakan yang kita kenali sebagai hadis Jibril, sebab itu dinamakan ibu bagi sunnah, umul sunnah, ataupun kita boleh juga sebut sebagai umul hadis, Manakala At-Tibi rahimahullah mula berkata disebabkan keistimewaan ini maka Al-Baghawi rahimahullah memulakan kedua-dua kitabnya Al-Masabih dan Syarah As-Sunnah dengan hadis ini, hadis Jibril, sebagai mencontohi Al-Quran yang dimulakan dengan Al-Fatihah, kerana Al-Fatihah merangkumi secara ringkas seluruh ilmu Al-Quran. Jadi kalau kita sebut Al-Fatihah sebagai Ummul Quran, hadis Jibril ini juga disebut sebagai Ummul Sunnah ataupun Ummul Hadis, Begitu juga Al-Qadi Iyad rahimahullah berkata hadis ini merangkumi semua tugas ibadah sama ada yang zahir maupun yang batin, bermula daripada asas-asas akidah ataupun keimanan, yang kita sebut sebagai al-fiqh al-akbar, ataupun kita sebut usuluddin, ataupun para ulama kita menamakan sebagai ilmu kalam, ataupun ilmu tauhid. Jadi dia terkandung dalam hadis Jibril, Begitu juga amalan anggota badan, Ini kita sebut fiqh ataupun fiqh al-zahir, ilmu-ilmu tentang amaliyah dan fi'liyah kita, Begitu juga keikhlasan hati serta menjaga diri daripada kerosakan amalan. Ini kita sebut sebagai tasawuf ataupun ihsan, ilmu akhlak. Ini pun dibincangkan dalam hadis Jibril, Begitu juga keadaan semasa, situasi semasa yang kita namakan sebagai fi'l waqi'. Keadaan semasa, keadaan masa kini, keadaan contemporary kita, kita namakan fi'l waqi', Dan juga kesudahannya, inilah dikenali sebagai as-sa'ah ataupun fi'l sa'ah ataupun tentang kehidupan di akhirat, Bahkan menurut Al-Qadi Al-Iyad rahimahullah bahawa semua ilmu syariah kembali kepada hadis ini dan bercabang daripadanya. Jadi hadis ini bukan saja usuluddin terkandung dalamnya, malah usul syariah juga terkandung dalamnya. Jadi inilah mengapa hadis ini menjadi semacam kita sebut prototype, ataupun sebagai model yang mengembangkan semua ilmu-ilmu Islam dan juga ilmu-ilmu dunia yang lain terbit daripada hadis ini. Ini cara kita memahami dan menggarap, kepentingan hadis Jibril ini. Begitu juga, berkata Imam Nawawi rahimahullah, dan ketahuilah bahawa hadis ini menghimpunkan pelbagai jenis ilmu pengetahuan, adab dan juga kehalusan hikmah, bahkan ia merupakan asas Islam sebagaimana yang telah kami nukilkan daripada Qadi Iyad rahimahullah, Manakala dalam Mirqatul Mafatih Syekh Mulla Ali-Qari rahimahullah menyebut tentang latar belakang hadis ini, dalam satu riwayat, ketika kami berada di sini Muhammad SAW pada akhir hayat baginda. Mana hadis ini ialah hadis yang berlaku hampir pada waktu akhir kehidupan Rasulullah SAW. Pada akhir hayat baginda, hikmah di sebalik penangguhan kedatangan Jibril sehingga selepas turunnya seluruh hukum adalah untuk menetapkan urusan agama yang telah disampaikan secara berperingkat dalam satu majlis yang sama agar ia lebih dihargai dan terpelihara dengan baik. Jadi hadis Jibril ini semacam kita panggil penutupan, tentang isi kandungan Islam, penutupan ataupun menjadi satu majlis untuk khatam, ajaran-ajaran Islam itu sendiri, Dikatakan bahawa kedatangan ini berlaku pada tahun ke-10 sebelum Haji Wada', Sebelum Haji Wada', sebab hadis ini adalah sebagaimana
yang terdapat dalam Sahih Muslim bahawa baginda bersabda, "Tanyalah aku." Maka mereka berasa segan untuk bertanya kepada baginda, lalu datanglah Jibril, ya. Setelah kita melihat, ya, bagaimana hadis Jibril ini merangkumi semua intipati, ya, semua induk, ya, ataupun semua rumusan, ya, bahagian-bahagian penting dalam dinul Islam ini, dalam agama Islam ini, ya. Kalau kita lihat bila, ya, berlakunya, bila terbit hadis ini, ataupun bila Rasulullah SAW, ya, bersabda, ya, ataupun berlaku hadis ini, ialah ketika di hujung hayat baginda, ya. Misalnya daripada Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahimahullah sendiri, ya, beliau menyebut peristiwa hadis Jibril ini berlaku pada akhir hayat baginda, ya. Besar kemungkinan ia berlaku selepas haji wada, ya, kerana ia adalah perjalanan baginda yang terakhir. Kemudian tidak lama selepas kepulangan baginda, iaitu dalam tempoh kurang daripada 3 bulan, ya, baginda wafat, ya. Seolah-olah Jibril alaihissalam telah datang setelah turunnya seluruh hukum hakam, seluruh isi kandungan agama ini, untuk menetapkan perkara-perkara agama yang telah baginda sampaikan secara peringkat dan satu majlis agar ia dapat dikuasai dengan sempurnanya, ya. Jadi hadis ini datang sebagai penutup, ya, bagi semua ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan dia merupakan semacam satu, kita sebut rumusan, ya, satu khulasah din ini dimasukkan keseluruhannya dalam hadis Jibril. Jadi sebab itulah hadis ini sangat penting dalam membina kita punya kefahaman, kita punya tasawur, kita punya world view, kita punya pandangan alam, ya. Bagaimana kita akan bertindak, ya, di atas muka bumi ini sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah, ya. Dan begitu juga bagaimana kita menghadapi cabaran semasa, ya, cabaran kita namakan fiqhul waqi' itu, keadaan realiti sekeliling kita, dan bagaimana akhirnya kita akan menuju atau bertemu dengan Allah SWT di darul akhirah nanti, ataupun di yaum sa'ah. Jadi ini menunjukkan betapa Jibril ini sangat komplit, sangat menyeluruh, sangat holistik, dan dia sangat penting dalam membina naratif ataupun membina naratif besar ataupun naratif raya umat Islam dalam menjalani kehidupan. Lebih-lebih lagi pada hari ini kita sedang menghadapi krisis pemikiran umat, ya, yang telah pun kita bincangkan pada kuliah yang ke-9 dahulu. Okey, jadi sebelum kita menghuraikannya lebih lanjut tentang hadis ini, mungkin elok juga kalau kita lihat, ya, tentang matan hadis Jibril ini, ya, untuk kita mendapat barakah, ya, mendapat hikmah daripada rahsia hadis ini, ya, untuk kita sama melihat hadis ini matannya sebelum kita cuba hurai, ya, dalam perspektif fiqhul watan ini, ya. Ini matan hadis Jibril, ya. An Umar radhiyallahu an aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaum istala'a alaina rajulun syadidul bayadus siyab syadidus sawadis sya' la yura alaihi asarus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi. Juga daripada Umar radhiyallahu an, beliau berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah SAW pada satu hari, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, dan tidak kelihatan padanya tanda-tanda perjalanan jauh. Dan tiada pula seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Sehingga dia duduk di hadapan Rasulullah SAW, lalu dia merapatkan lututnya ke lutut Rasulullah SAW dan meletakkan dua tapak tangannya di atas dua pahanya. Jadi hadis ini menerangkan bagaimana, ya, kedatangan
kedatangan malaikat Jibril ya ke dalam halakah ya ataupun dalam majlis ya Rasulullah dengan para sahabat ya. Dan ini juga biasa dianggap sebagai satu kaedah ya dalam kita mendapatkan ilmu pengetahuan, disebut cara bertalaki ya, makna kita dengan guru kita ini duduknya rapat untuk ada suhbah ya, untuk ada keintiman, untuk kita lebih mudah mendapat ya, ilmu dan hikmah daripada tuan guru kita. Dan kita kalau dalam bentuk ilmu ni kita mesti dalam keadaan bersih ya, digambarkan dengan pakaian putih ya, dengan rambut yang kemas ya, yang tidak berhabuk ya. Walaupun fenomena ini menjadi satu keheranan kepada para sahabat ya, sebab di padang pasir orang yang berjalan jauh tentu saja keadaan mereka menjadi kita sebut kusut masai, tetapi Jibril alaihissalam seperti keadaan orang yang segar, yang bersih ya. Ini semua menunjukkan bagaimana persediaan seseorang itu dalam proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi ini juga dianggap sebagai satu bentuk pedagogi bagi mendapat ilmu ya. Kesediaan penuntut dan juga kesediaan guru itu sendiri ya. Kemudian pada hadis ini bahagian yang pertama itu disebut ya, waqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Waqala Rasulullah SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Dia segera berkata, ya wahai Muhammad, ya Sayyidina Jibril bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang Islam. Lalu Rasulullah SAW menjawab, Islam itu ialah kamu menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Kami mendirikan salat, mengeluarkan zakat dan menunaikan haji jika kamu mampu mengerjakannya. Lelaki itu berkata, Jibril AS berkata, benarlah kamu. Kami merasa hairan terhadapnya, dia bertanya dan dia juga yang membenarkannya. Ini tentang penjelasan mengenai al-Islam, ya, tentang kita sebut kemudiannya sebagai ilmu tentang amaliyah, ilmu tentang fi'liyah, ilmu fiqh, ya, kita sebut ilmu fiqh, ya. Kemudiannya qala fa akhbirni anil iman, qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina biqadri khairi wa syarrihi. Qala sadaqta. Lelaki itu berkata lagi, Sayyidina Jibril AS berkata, bertanya lagi, ceritakanlah kepadaku tentang iman. Baginda SAW bersabda bahawa kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan kamu beriman dengan ketentuan baik dan buruknya. Lelaki itu berkata, benarlah kamu. Ini tentang akidah, ini tentang iman, tentang usuluddin, ya, disebut, ya. Kemudiannya hadis ini diteruskan, qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala sadaqta. Dia berkata lagi, ceritakanlah kepadaku tentang ihsan. Lalu baginda SAW menjawab bahawa kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kamu. Lalu lelaki itu berkata, benarlah kamu. Ini berbicara tentang ihsan, ya. Ilmunya kita sebut tasawuf. Ilmu tentang kejiwaan, tentang hati, tentang untuk memelihara kita punya kualiti ibadah, untuk memelihara kita punya kualiti akidah, ya. Ini dinamakan ilmu tasawuf, ya. Teruskan lagi, fa akhbirni anis sa'ah. Qala
mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Dia berkata lagi, ceritakan kepadaku tentang hari kiamat. Lalu baginda SAW menjawab, orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maksudnya, kedua-duanya tidak tahu bila berlakunya hari kiamat. Ini tentang yaumul qiyamah, tentang yaumus sa'ah, tentang hari akhirat, ya. Dibicarakan secara khusus dalam hadis Jibril, menunjukkan kepada kita dalam kita punya naratif kehidupan, hari akhirat ini tidak boleh kita tinggalkan, tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita pisahkan dalam membicara naratif kehidupan kita secara keseluruhannya, ya. Kemudian diteruskan lagi, qala fa'birni an amaratiha, qala an talidal amatu rabbataha wa antaral khufatal uratal alah ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Jibril alaihissalam bertanya lagi, ceritakanlah kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda hari akhirat itu, tanda as-sa'ah itu, tanda hari kiamat. Lalu baginda menjawab, apabila hamba perempuan melahirkan tuannya, dan apabila kamu melihat orang yang tidak berkasut, tidak berbaju, miskin dan penggembala kambing berlumba-lumba membina bangunan. Ini kita sebut sebagai fiqh al-waqi'. Ya, bagaimana kita melihat situasi semasa kita pada hari ini, ya, khususnya di apa tu, di padang pasir, ya, di Timur Tengah, di negara-negara Arab, ya. Ini jelas kelihatan bagaimana orang-orang Arab Badui itu sendiri sekarang telah membina, ya, bangunan-bangunan pencakar langit, dan fenomena ini dijelaskan, ya, dengan terperinci oleh Rasulullah SAW, ya. Tanda-tanda sa'ah, ya, ataupun kita boleh sebut cabaran-cabaran sa'ah, ya, cabaran-cabaran untuk kita menghadapi, ya, hari akhirat ini, ya. Summan talaka falabistu maliyan, ya, summa qala ya Umar atadri manis sa'il, qultu Allah wa rasuluhu a'lam, qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, rawahul Muslim, ya. Kemudian Sayyidina Jibril alaihissalam pun pergi, maka aku pun menunggu beberapa hari. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Umar, ya, tahukah kamu siapakah orang yang bertanya itu? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya beliau adalah Jibril alaihissalam. Beliau datang untuk mengajar kamu tentang din kamu. Ya, riwayat Muslim. Ya. Jadi inilah kalau kita perhatikan mengapa hadis Jibril ini sangat penting, ya. Kita perlu menghuraikan semula, ya, dalam konteks semasa. Kita perlu memberi satu tafsiran yang lebih bertenaga, yang lebih relevan, yang lebih memperkasakan kepada umat Islam, ya. Dan inilah apa yang sebenarnya cuba dibuat dalam fiqhul watan, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, hadis Jibril ini tadi, ya, ada 5 komponen ataupun 5 dimensi yang merupakan kita sebut intipati Islam. Sebab itu disebut sebagai umus sunnah. Umul sunnah, ya. Ibu bagi sunnah. Ya, dia merangkumi secara menyeluruh, holistik dan bersepadu komponen-komponen utama dalam Islam, ya, yang patut dipahami dan dihayati oleh umat Islam, ya. Yang pertama kita sebut Islam itu sendiri, ya, yang kita namakan ibadah, syariah ataupun fiqh, juga disebut sebagai fiqh az-zahir. Ilmu-ilmu berkaitan dengan tingkah laku, perbuatan, pertuturan kita, ya. Kemudian ilmu tentang keimanan, iman, ya, yang berkaitan dengan kita sebut akidah, ya, usuluddin, ataupun ilmu kalam, ataupun ilmu tauhid yang berkaitan dengan keyakinan, pemikiran, ya, sikap dan pendirian kita, pegangan kita, ya. Ini nama juga al-fiqh al-akbar, ya, ataupun ilmu yang paling besar, ya, al-fiqh al-akbar, ya. Ini dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah sendiri rahimahullah tentang status, ya, ilmu ini, ya. Kemudian ihsan, ya, iaitu ilmu tentang adab, tentang akhlak, tentang hati, ya,
tentang perasaan, ya. Nah, ini kita namakan ilmu tasawuf. Jadi inilah yang dinamakan ad-dinul Islam. Din al-Islam tu mengandungi 3 komponen utama, ya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian, ya, Rasulullah juga menyebut tentang yaumus sa'ah, as-sa'ah ataupun darul akhirah, kehidupan yang selama-lamanya, yang merupakan matlamat kehidupan kita di dunia ialah untuk pergi ke darul akhirah itu nanti. Itu komponen yang keempat dalam hadis Jibril. Manakala yang 5 kita sebut sebagai al-waqi' ataupun kita sebut keadaan semasa kita, keadaan contemporary, kita sebut hayatun dunia, ya, hidup sementara sebagai persediaan untuk menemui Allah di darul akhirah. Dan ini kita sebut alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Jadi kalau kita rumuskan, kita dapat 5, ya, 5 intipati utama dalam hadis Jibril yang membentuk naratif besar kehidupan umat Islam, ya. Jadi kalau kita boleh perincikan, ya, yang Islam, iman dan ihsan itu kita dah bincang dalam kuliah-kelas sebelum ini. Kita bercakap pasal tauhid, fiqh dan tasawuf. Tetapi dalam kuliah ke-10 ini saya cuba memperincikan lagi apa yang kita faham, ya, dengan komponen keempat as-sa'ah ini, darul akhirah, dan komponen alamatus sa'ah ini, ya, komponen yang kelima, ya, yang dibicara dalam Jibril, ya, tentang din kita, ya. Jadi yang as-sa'ah ini mudah kita fahami. Inilah darul akhirat, makna alam yang hakiki dan yang abadi. Ini adalah destinasi kita sebagai hamba Allah dan khalifah Allah, ya. Tetapi yang kita kena faham konteks semasa kita, ataupun kita sebut waqi', ya, waqi' kita, ataupun juga disebut sebagai fi'al waqi' kita, ialah kehidupan semasa bersama sekarang dan konteks ruang lingkup dan konteks kita kini dan di sini. Dan inilah sebenarnya watan kita. Hayatun dunia ini, hidup di dunia ini, kita berada dalam watan tertentu, dalam konteks tertentu, dalam wilayah tertentu, dalam ruang waktu tertentu, ya, dalam lingkungan, ya, zaman dan tempat tertentu. Jadi alamatus sa'ah ini ialah sa'ah yang sementara, yang semasa, yang kita sebut sebagai contemporary, ya, contemporary, fenomena yang berlaku di atas ruang waktu yang tertentu. Dan di sinilah kita nak masuk kehidupan kita semasa ini, ya, dengan kita ada satu watan ataupun wilayah tanah air yang mana kita mendiaminya, watan kita, ya. Jadi pada peringkat kelima inilah, ya, di peringkat kelima inilah, ya, yang kita perlu lakukan, ya, realisasi, ya, ataupun aktualisasi kehidupan sebagai hamba Allah dan juga sebagai khalifatullah, sebagai khalifah Allah, ya. Jadi kita maklum dalam hadis Jibril ada iman, Islam dan ihsan, dan juga yaumus sa'ah itu destinasi yang kelima ni, ya, iaitu tentang hayatun dunia, kehidupan sementara, persiapan kehidupan ataupun persediaan kehidupan untuk menuju as-sa'ah yang sebenarnya, ya. Jadi perlu kepada kontekstualisasi ataupun aplikasi iman, Islam dan ihsan bagi menghadapi cabaran kehidupan semasa ini, ya. Antaranya cabaran yang bersifat organisasi, ya, bersifat institusi, ya, di mana kita mungkin berperanan, di mana kita memegang jawatan, di mana kita diberikan sesuatu amanah, ya, dalam sesebuah organisasi ataupun institusi, ya, kepada individu, ya, dan keluarga. Inilah kita sebut tentang peranan fardu ain, ya. Begitu juga kepada masyarakat dan komuniti, kita sebut fardu kifayah. Begitu juga kepada daulah dan tanah air kita namakan fiqhul watan, ya, tata cara kehidupan bertanah air. Ini antara peranan yang kita boleh tafsirkan daripada memahami hayat dunia, memahami alamatus sa'ah itu, ya.
Juga di peringkat yang lebih besar global dan hadarah kita namakan fiqh al-umran atau fiqh al-hadarah, ya. Jadi peranan kita di watan kita ini ialah untuk melakukan kontekstualisasi ataupun aplikasi iman, Islam dan ihsan sebagai persediaan bagi menghadapi darul akhirah sementara menjalani kehidupan dunia kontemporari, ya. Ini kita memahami hadis Jibril, ya, dan kalau sebagai rumusannya kita dapat menggambarkan hubungan antara ad-din wa daulah, antara agama dan juga negara dalam konteks hadis Jibril, ya. Makna kekuatan ini memberikan kepada kita tata cara kehidupan bertanah air, kita sebut siasat syariah, ya. Maknanya gabung jalin antara Islam, iman dan ihsan, ya, membentuk ad-din di atas watan kita ini untuk kita membina peradaban Islam di negeri Pahang Darul Makmur ini, ya, bagi persediaan bagi kita menuju ke nombor 4 itu, iaitu yaumul akhirah ataupun yaumus saah, ya, kehidupan watan yang hakiki, ya. Maknanya kehidupan ini watan juga, tapi watan yang temporary, watan yang sementara sebagai watan persediaan, ya. Manakala watan akhirat itu ialah watan tempat kita bermastautin yang hakiki dan abadi, itu ialah di darul akhirah. Manakala di watan yang kita duduki sekarang ini, yang diambil, kita bermastautin untuk sementara waktu sahaja. Jadi inilah bagaimana cara kita melihat hadis Jibril sebagai sumber kita untuk menafsirkan, untuk memahami, ya, fiqhul watan, yang mana dengannya kita menggabung jalinkan ke semua intipati Islam, tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang saah dan tentang alamatus saah, ya, dalam konteks kehidupan kita pada hari ini. Jadi saya fikir itu penjelasan yang dapat saya berikan tentang dari kuliah ke-10 ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.